Negeri Sembilan sekarang ni orang nampak macam krisis politik biasa. Tapi kalau kau tengok betul-betul kan, ini sebenarnya cerita bila kepimpinan mula hilang kepercayaan daripada orang dalam sendiri. Kalau ikutkan naratif yang tengah viral sekarang ni, ramai yang cuba alihkan fokus kepada isu tuanku kan. Tapi bila tengok fakta sebenar, ceritanya tak macam tu lah. Memang betul ada pensyarahan daripada Undang Yang 4, tapi Menteri Besar Negeri Sembilan Datuk Seri Aminuddin Harun sendiri telah menjelaskan bahawa pensyarahan itu sebenarnya tidak sah dan juga tidak ikut prosedur. So maknanya dari sudut undang-undang, status yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan ni masih lagi kekal. Jadi ini bukanlah isu raja dijatuhkan. Apa yang sedang berlaku sebenarnya adalah lebih dalam, dan ini adalah konflik yang melibatkan institusi adat dengan cara kerajaan negeri menguruskan situasi yang sangat sensitif. So bila isu ni dah sentuh institusi adat, cara kepimpinan handle perkara tu pun memang akan dinilai dengan lebih ketat lah kan. So di sinilah mula nampak keretakan dalam keyakinan itu. Dan hari ini pula ada 14 adun UMNO Negeri Sembilan yang dah pun keluarkan kenyataan rasmi, dan semua 14 ni sebulat suara menarik sokongan terhadap Menteri Besar Datuk Seri Aminuddin Harun. Dan ini bukanlah langkah yang kecil, dan ini bukan juga keputusan biasa, dan ini untuk aku adalah satu signal yang sangat jelas bahawa keyakinan terhadap kepimpinan kerajaan negeri itu sudah pun hilang. Dan dalam kenyataan itu, mereka sendiri menjelaskan bahawa mereka ni tidak dilibatkan dalam perbincangan penting di peringkat pentadbiran negeri, dan banyak perkara mereka hanya tahu bila keadaan dah jadi sampai ke tahap krisis. Dan juga dari sudut pentadbiran, ini bukanlah sekadar masalah komunikasi. Ini menunjukkan cara kerajaan tu diurus memang ada kelemahan. Dan lepas tu pula bila tengok kenyataan daripada sayap wanita, pemuda dan juga puteri UMNO Negeri Sembilan ni, mesej dia pun lagi tegas. Mereka sokong penuh keputusan 14 adun tersebut lah, dan secara terbuka menyatakan bahawa kegagalan kepimpinan Menteri Besar ni dalam menguruskan krisis yang melibatkan institusi adat dan juga perlembagaan adalah satu kelemahan yang serius. Dan dalam konteks Negeri Sembilan yang berasaskan adat pepatih macam ni kan, perkara macam ni bukanlah isu kecil tau. Dan bila isu adat ni tak diurus dengan bijaksana, dan kesannya bukan sekadar kepada politik tau, tapi boleh menggugat keharmonian rakyat dan juga identiti negeri itu sendiri. Mereka juga tekankan satu lagi perkara penting, iaitu prinsip musyawarah dalam pentadbiran yang telah pun diketepikan. Menteri Besar dilihat tidak merujuk ataupun berbincang di peringkat Exco sebelum krisis ini menjadi besar. Dan dalam sistem kerajaan, ini bukan perkara yang remeh-temeh. So bila keputusan penting dibuat tanpa melibatkan rakan dalam pentadbiran, dan kepercayaan itu memang akan runtuh. Dan satu lagi mesej yang sangat jelas daripada UMNO adalah mereka melihat diri mereka ni sebagai benteng terakhir dalam mempertahankan institusi adat dan juga perlembagaan dan undang-undang tubuh Negeri Sembilan. So ini bukan lagi sekadar soal politik kuasa lah. Pada aku ini tentang positioning bahawa tindakan mereka ni datang daripada prinsip dan juga struktur negeri itu sendiri. So jadi apa yang berlaku dekat Negeri Sembilan ni sekarang bukanlah sekadar perebutan kuasa. Ini adalah situasi bila kepimpinan ni diuji dan juga gagal mengekalkan kepercayaan dalam sistem sendiri, dan terutamanya bila melibatkan isu sensitif seperti institusi adat. Dan langkah 14 adun UMNO tarik segon terhadap Datuk Seri Aminuddin Harun hari ini, aku rasa ia bukanlah reaksi yang spontan. Ini keputusan yang datang daripada hilangnya keyakinan terhadap cara kerajaan tu diuruskan. Dan bila kepercayaan tu hilang, dan struktur politik tu pun sedia akan berubah lah. Komen kat bawah apa pendapat korang tentang isu ni, aku nak dengar satu persatu.